Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni cikgu akan teruskan pembelajaran sejarah kita berkaitan dengan bab 9 iaitu langkah penggubalan Perlembagaan PTM Tanah Melayu. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ni dia sangatlah penting tau. Kalau tak ada perlembagaan, negara akan kucar kacir. Sebab itulah terbentuknya perlembagaan untuk dijadikan sebagai rujukan. Okey. Dalam topik ni kita akan belajar berkaitan dengan pihak-pihak yang memberi memorandum kepada Suruhanjaya Perlembagaan. Ada 4 pihak yang penting. Macam cikgu ajak. Macam mana nak senang ingat empat pihak ni? Okey, macam ni. R, O, P, A. Jadi, ROPA. R tu apa? R tu Raja-Raja Melayu. O tu orang perseorangan, P parti politik dan A badan awam. Kita ambil yang ni. Kita ambil awam ni. Untuk ingat dia mudah saja iaitu ROPA. R apa? R merujuk kepada raja. O merujuk kepada orang perseorangan. P merujuk kepada parti politik dan A badan awam. Ingat ROPA saja. ROPA ni lah. 4 ni lah, pihak-pihak ni lah yang memberi memorandum kepada Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan. Dalam memorandum ni dia ada isi kandungan yang tersendiri. Memorandum terbahagi kepada 2 iaitu Memorandum Raja-Raja Melayu dan Memorandum Parti Politik, Badan Awam, Orang Perseorangan. Maksudnya kat sini Memorandum Raja-Raja Melayu ni dia orang je. Kalau Memorandum Parti Politik ni dia mewakili yang 3 lagi tu. Hak ni R, hak ni OPA. Raja-Raja Melayu, orang perseorangan, parti politik dengan badan awam. Okey. Benda apa yang terkandung dalam Memorandum Raja-Raja Melayu ni? Memorandum Raja-Raja Melayu ni apa yang mereka tuntut? Raja-Raja Melayu mereka ni menuntut supaya mempunyai seorang ketua negara iaitu yang di-Pertuan Agong, YDPA. Mereka menuntut untuk adakan seorang ketua negara yang digelar sebagai YDPA. Dan YDPA ni perlulah dipilih oleh Raja-Raja Melayu berdasarkan kekanaan tempoh jawatan yang dicadangkan untuk memegang jawatan sebagai YDPA selama 5 tahun. Tak boleh lama-lama, kena 5 tahun saja YDPA tu. Kemudian YDPA boleh meletak jawatan dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Kalau dia nak letak persetujuan, kalau nak letak jawatan ke apa, dia kena ada persetujuan Majlis Raja-Raja. Raja-Raja Melayu perlulah melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Mereka ni perlu menjaga hak-hak orang Melayu lah semua dan kepentingan kaum lain. Bukan orang Melayu je mereka kena jaga. Mereka kena jaga juga kaum lain. Jadi kat sini dalam memorandum Raja-Raja Melayu ni, yang pertama dia meminta supaya perlu ada yang di-Pertuan Agong iaitu YDPA sebagai ketua negara. Mereka sangat minta untuk adakan YDPA sebagai warga negara. Kemudian YDPA tu perlu dipilih oleh Raja-Raja Melayu. Dan tempoh dia memegang jawatan tu adalah selama 5 tahun. Ini adalah isi-isi penting yang kamu kena ingat. Kemudian kalau dia nak letak jawatan, dia perlu ada persetujuan daripada Majlis Raja-Raja. Dan Raja-Raja Melayu ni juga dia perlu menjaga hak-hak orang Melayu dan kaum-kaum lain. Kemudian, kita tengok pula isi kandungan apa yang terkandung dalam memorandum parti politik, badan awam dan perseorangan. Yang pertama, terkandungnya hal kewarganegaraan. Parti Perikatan menyuarakan cadangan melalui memorandum Testamen Amanah Politik Perikatan. Dewan Perniagaan Melayu memohon mengetatkan soal kewarganegaraan. Kemudian, Persatuan Dewan Perniagaan Cina se-Malaysia menggesa kewarganegaraan menerusi kelahiran. Kemudian, masyarakat India menuntut kewarganegaraan mereka diteliti.
Masyarakat Serani mahu kedudukan mereka dipertahankan. Okey. Cuba tengok sini, apa yang mereka tuntut dalam hal kewarganegaraan. Mereka menuntut agar parti perikatan ni dapat menyuarakan cadangan melalui memorandum testamen amanah politik perikatan. Lepas tu, kemudian Dewan Perniagaan Melayu memohon untuk ketatkan soal kewarganegaraan. Maksudnya untuk nak dapat kewarganegaraan ni, dia perlu ikut beberapa langkah dengan undang-undang. Tak boleh senang-senang saja untuk jadi warga negara Malaysia. Perlulah ada dia punya cara-cara yang perlu dipatuhi untuk dapat kewarganegaraan. Kemudian Persatuan Dewan Perniagaan Cina Semalaya menggesa kewarganegaraan menerusi kelahiran. Kemudian masyarakat India menuntut kewarganegaraan mereka diteliti. Maksudnya orang-orang India ni mereka minta untuk warga negara mereka diteliti untuk dilihat secara detail. Kemudian masyarakat Serani mahu kedudukan mereka dipertahankan. Maksudnya depa pun nak hak depa. Hak depa tu tetap, depa tak mau ubah dah. Depa nak kedudukan mereka tu terjaga. Kemudian bahasa dan pendidikan. Yang tadi berkaitan dengan hal kewarganegaraan. Jadi, yang ni berkaitan dengan bahasa dan pendidikan. Dalam bahasa dan pendidikan, mereka menuntut agar semua sekolah aliran Inggeris dan vernacular. Maksudnya mereka tak mau satu aliran saja. Mereka nak sekolah yang beraliran Inggeris dan vernacular. Vernacular ni macam sekolah yang beraliran Cina, ada aliran India, Melayu. Mereka tak mau satu saja sekolah. Mereka nak pelbagai aliran. Kemudian mereka juga mencadangkan semua sekolah kebangsaan mempelajari bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Melayu, Cina dan Tamil. Mereka minta semua sekolah untuk belajar. Semua sekolah maksudnya sekolah Cina, Melayu, India, mereka minta untuk mempelajari bahasa Inggeris, bahasa Melayu, Cina dan Tamil. Okey, seterusnya. Ini merupakan draft Perlembagaan Melayu, Persekutuan Tanah Melayu. Perkara apa yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu? Mereka meminta untuk meneruskan sistem kerajaan persekutuan dengan negeri yang mempunyai kuasa tertentu. Maksudnya, sistem kerajaan persekutuan, maksudnya pusat perlulah ada dan negeri juga perlulah mempunyai kuasa yang tertentu. Bukan semua kuasa di tangan kerajaan persekutuan, tetapi negeri juga ada kuasa dia yang tersendiri. Kemudian, sistem kewarganegaraan berasaskan jus soli kepada semua yang lahir di tanah Melayu. Kemudian, apa lagi yang terdapat dalam draft perlembagaan ni? Kedudukan istimewa orang Melayu perlulah diteruskan. Sebab tanah Melayu, so perlulah ada kedudukan dia yang istimewa. Kemudian, raja-raja diterima dengan konsep raja perlembagaan. Seorang yang di Pertuan Agong, maksudnya seorang YDPA, perlulah dipilih bagi Persekutuan Tanah Melayu supaya dijadikan sebagai ketua negara. Sebuah parlimen dengan 2 majlis mesyuarat, iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat dibentuk. Maksudnya dalam parlimen ni, perlu ada 2 majlis mesyuarat, iaitu yang pertama Dewan Negara, yang kedua Dewan Rakyat. Jadi, ini merupakan draft-draft perkara-perkara yang ada dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Bila perlembagaan dibentuk apa semua ni, kemudian muncullah reaksi-reaksi penduduk terhadap draft perlembagaan tersebut. Antara beberapa pihak yang memberi reaksi iaitu daripada yang pertama ni, daripada Parti UMNO. Yang kedua, Parti PAS. Yang ketiga, Parti Negara yang diwakili oleh Datuk Onn Jaafar dan penduduk-penduduk lain seperti MIC, penduduk Tubuhan Cina sebagainya. Okey, mari kita tengok pula
reaksi daripada pihak UMNO ni terhadap draft Perlembagaan Tanah Melayu ni, Persekutuan Tanah Melayu. Parti UMNO ni, mereka ni tidak bersetuju. Mereka ni tak bersetuju dengan konsep jus soli sebab mereka bimbang dengan kedudukan istimewa orang Melayu tergugat. Jadi sebab itulah mereka menolak perlembagaan tu. Kemudian mereka menuntut agar agama Islam mestilah diakui sebagai agama rasmi. Bahasa Melayu juga perlu dijadikan sebagai bahasa rasmi. Cuba tengok yang sebelum ni. Mereka tak bincangkan berkaitan dengan agama Islam dan bahasa Melayu. Jadi perkara ni menyebabkan parti UMNO tak puas hatilah. Mereka meminta agar agama Islam ni dijadikan sebagai agama rasmi, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa rasmi. Itulah reaksi parti UMNO. Parti PAS pula apa yang mereka kata? Mereka mengkritik soal kewarganegaraan yang dianggap tidak menjaga kepentingan orang Melayu. PAS cakap Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu tu seolah-olah tak jaga kepentingan orang Melayu. Sebab itulah orang PAS ni marah. Mereka nak kedudukan agama Islam juga menjadi asas kepada pemerintahan Islam. Maksudnya Malaysia ni perlulah ditadbir mengikut asas pemerintahan Islam. Dan mereka juga menuntut bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa rasmi. Okey, kemudian yang ketiga, pihak daripada Parti Negara iaitu diwakili oleh Datuk An Jaafar. Dia cakap apa? Dia menolak syarat kewarganegaraan yang longgar. Tengok kat sini. Draft Perlembagaan Tanah Melayu berkaitan dengan kewarganegaraan. Mereka tidak tekankan sangat pun. Jadi Datuk An Jaafar ni dia menolak syarat kewarganegaraan yang longgar. Dia nak yang lebih ketat, yang ada sistem yang lebih ketat supaya tak mudah untuk orang jadi warga negara. Parti Negara PAS dan Parti Rakyat mengadakan kongres. Maksudnya ada 3 parti yang adakan kongres iaitu Parti Negara, PAS dan Parti Rakyat. Mereka adakan kongres pada 4 Mei 1957 hingga 7 Mei 1957 untuk membincangkan berkaitan dengan draft perlembagaan. 3 parti ni dia telah adakan kongres daripada 4 Mei hingga 7 Mei untuk membincangkan berkaitan dengan draft perlembagaan. Kemudian reaksi penduduk lain pula, Pertubuhan Cina. Mereka nak jadikan bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan. Ni bagi orang Cina. Orang Cina nak bahasa mereka tu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan. MIC pula dia mahu syarat kewarganegaraan. Dia nak syarat kewarganegaraan dan penggunaan bahasa Tamil diberikan perhatian. Orang Cina nak bahasa mereka jadikan sebagai bahasa kebangsaan. MIC pula mereka nak syarat kewarganegaraan dan penggunaan bahasa Tamil untuk diberikan perhatian. Jadi bila kita tengok balik penubuhan perlembagaan ni menyebabkannya timbul macam-macam reaksi penduduk daripada pelbagai kaum berkaitan dengan ketidakpuasan hati. Jadi sebab itulah terbentuknya reaksi penduduk ni. Okay, faham kan? Bukan satu pihak saja yang memberikan reaksi, pelbagai pihak tak puas hati dengan draft perlembagaan. Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan penggubalan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, minggu depan kita akan masuk berkaitan dengan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Apa pula perjanjian yang berlaku dalam Persekutuan Tanah Melayu? Itu kita akan bincangkan, cikgu akan terangkan pada minggu hadapan. Itu saja kelas kita pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.